Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian ambil lagi pula untuk istinsyak, mana gabungkannya dengan 3 kali ambil air jugalah. Mulakan dengan komo dulu. Ada timbul persoalan, kalau nak asingkan macam mana? Baik, kata Abu Hamid Al-Isfiryani, cara mengasingkannya adalah dengan 2 kali mengambil atau mencedok air. 1 cedok untuk mahmadah atau komo 3 kali, dan 1 cedok lagi untuk masuk air ke hidung 3 kali. Itu satu kaedah. Kata Abu Hamid Al-Marwaruzi dan Abu Yaqub Al-Abiwardi, cara memisahkannya adalah dengan 6 kali mencedok air. 3 cedok untuk komo 3 kali, dan 3 cedok lagi untuk masukkan air ke hidung 3 kali. Tapi tuan-tuan puan-puan tak usahlah pening. Buat je lah, mana orang teringat ni kan temenor lama kat Batam Paik. Berapa aku tak ingat berapa ustaz khabar tu. Asal ke komo sudah. Benda tidak wajib. Tapi kita usaha nak bersihkan diri kita je. Nak bersih lubang hidung sendiri, bukan lubang hidung orang. Bersihkan mulut umpamanya lah. Dan ulama juga bincangkan apa sebenarnya, apa hukum sebenarnya melakukan mahmadah dan istinsyak ini. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd Al-Hafidh dengan ta'liq daripada Dr. Abdullah Al-Abbadi, disebutkan ada 3 pendapat ulama tentang perkara ini. Pertama, berkomo dan masuk air ke hidung ni kedua-duanya adalah sunat di dalam wudu dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dan diriwayatkan juga pandangan ini sebagaimana pendapat Al-Hasan, Al-Hakam, Hamad, Qatadah, Rabi'ah, Yahya Al-Ansari, Al-Lais dan juga Al-Auza'i. Itu pendapat pertama, sunat. Ada juga ulama mengatakan berkomo dan masuk air ke hidung ni adalah fardu. Fardu di dalam wudu, dan ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan sekelompok pengikut Daud Al-Zahiri. Dan ini jugalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Sebab itu orang mazhab Hanbali, kita pergi ke Mekah Madinah, dia beria sikit memasukkan air ke hidung dan berkomo ini kerana kefarduan di dalam pahaman mereka. Kalau masjid Malaysia kurang sikit lah. Ada juga pendapat yang ketiga, memasukkan air ke hidung hukumnya fardu, tapi berkomo sunat. Ada pula yang pecahkan pendapat begitu. Ini adalah pendapat Abu Thur, Abu Ubaid dan sekelompok ahli zahir, dan juga pendapat Ibnul Munzir dalam salah satu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Ada juga perincian yang lain. Kata Imam Abdul Rahman bin Abi Layla dan Ishaq bin Rahawai, mahmadah dan istinsyak, iaitu berkomo dan memasukkan air ke dalam hidung, wajib di dalam wudu dan juga ketika mandi hadas. Ada pendapat begitu. Kata Imam Ahmad dan Imam Daud Al-Zahiri, masuk air ke hidung wajib dalam wudu dan juga mandi, tetapi berkomo tidak wajib. Ada pendapat. Dan kata Imam Sufyan Al-Thawri dan Imam Abu Hanifah, mahmadah ataupun berkomo dan masuk air ke hidung diwajibkan dalam mandi dan disunatkan semasa berwuduk. Dan jangan pening-pening dengan perbahasan ini. Apa yang penting kita balik kepada perbincangan asal kita, kebersihan diri. Bagaimana tekniknya itu perbahasan ulama kita panjang sekali lah. Kalau kita nak bahaskan boleh jadi pening lah, tak berkomo kita lah. Kita buat apa yang kita dah faham daripada hadis. Kita pegang pada hadis yang disebut tadi. Terbaiknya adalah 1 cedokan saja daripada mulut membawa ke hidung, tak payah putus, dan buat sebanyak 3 kali. Jangan pula lepas masuk air mulut hidung terus semayang. Tak ambil air semayang lagi tu, kan galik-galik terus semayang je. Tetap ambil air semayang macam biasa. Ini sunnah yang ditinggalkan, perkara yang Nabi ajar, tapi umat dia sendiri dah tak buat, mungkin sebab tak menganggap benda ini mustahab. Sementara lagi dalam pegangan mazhab kita tak menekankan sangat berbanding dengan mazhab yang lain.
Tapi kepada muslimin muslimat yang dah bersemangat mendengar penerangan ini, oh ini dapat free sunnah aku nak buat, silakan buat. Tapi ingat sunnah Nabi ini hiasannya adalah akhlak. Jadi silakan nak berkomo, nak masuk air ke hidung, tapi jagalah akhlak kita. Tak usahlah buruk dengan perangai. Orang lain pun berkomo juga, tak adalah buruk nak sampai begitu. Ni bukan rumah, ni masjid. Dia punya buat macam rumah dia. Masalah orang lain sebelum menyebelah. Kita datang masjid ni nak ibadat tenang-tenang, sambil dengar kawak kat tempat air semayang, sumbat tempat air semayang sambil kawak. Masalah begitu. Ni bukan nak ngorek tekak sampai ENT operation prosedur betul. Buat dalam keadaan berakhlak. Sebagaimana kita berkomo di tempat-tempat yang orang formal, kita takkan nak buat bising sangat. Jadi biasa-biasa saja. Tetapi ada perbahasan ulama mesti dibuat bersungguh-sungguh. Mana masuk tu memang kena bersungguh-sungguh lah, bukannya manja-manja. Tak, memang kena bersungguh betul. Tapi janganlah bersungguh sampai awak buat macam rumah sendiri. Tak boleh. Masjid jaga adabnya. Macam kita masjid negeri, tahanlah tempat wuduk jauh. Kalau masjid Korea taman perumahan, tempat wuduk sebelah orang sembahyang. Padahal dengar dia nak beranak perampung. Jadi jaga kita punya akhlak, sebab sunnah Nabi ni yang mustahab adalah akhlak. Kita sepatutnya boleh pindah saja kepada bab yang kedua, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan junub, iaitu mandi wajib ini. Tapi saya ingat yang ini kita anjak ke minggu hadapan, insya-Allah, sebab perbahasannya juga agak menarik untuk kita bincangkan. Kerana mandi junub ini adalah menjadi amalan orang-orang dewasa atas pelbagai sebab. Maka wajar kalau kita tambah lagi nilai di dalam mandi wajib itu dengan melakukan beberapa sunnah yang kita mungkin tak tahu. Oh, Nabi buat begitu, oh Nabi buat begini. Jadi kalau dapat kita buat, boleh menambah nilai, value added lah kepada ibadat mandi wajib kita nanti. Jadi saya ingat ini kita anjakkan ke minggu hadapan. Dan saya kira untuk edisi kita kali ini kita berhenti dulu setakat sini. Sebab kalau puan-puan, tuan-tuan tak berkitab pun susah juga kita nak membahaskan beberapa perkara. Tapi seperti yang telah disebutkan oleh urustia kita tadi, Pusat Kutipan Zakat, jadi nanti sila maklumkan kepada urustia untuk mereka berusaha mendapatkan buku ni untuk tuan-tuan puan-puan. Atas apa cara lah mereka akan usahakan. Saya kira sekadar itu untuk makluman. Esok kita akan ada kuliah subuh khas di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 kepada muslimin muslimat dan mengikuti siaran kita yang ada ke lapangan. Sebab sekarang kita Masjid Negeri, kita tengah buat qiraat subuh. Pagi tadi kita buat qiraat daripada riwayat Imam Nafi', daripada Nafi' riwayat daripada Imam Qalun. Jadi ada orang yang bertanya, Qalun ni apa? Nafi' ni siapa? Imam Qalun ni tugas masjid mana? Ni bukan imam tugas masjid mana-mana. Imam Qalun ni semua ulama-ulama qiraat. Ulama qiraat. Jadi ada yang tak berapa jelas, kenapa imam ni baca tak betul? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada mana kiri kanan? Ngapa imam pendek pula dah? Jadi hari esok kita akan jemput Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Khalil wa Muhammad Zari Al-Hafiz. Dia CEO di Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Lepas pada kita semayang subuh esok, kita guna qiraat lagi esok. Lepas semayang, Tuan Haji Khalil akan terangkan pula pada kita pengenalan ilmu qiraat, sejarah dia, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh benarkan orang baca bunyi macam-macam. Nanti akan diterangkan esok. Jadi pada yang berkesempatan, jangan lupa selepas subuh esok pun cuti, saya dipahamkan. Jadi bolehlah kita melapangkan diri datang pada hari esok. Saya kira sekadar itu kita habiskan pengajian kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.